saya ada tempat tinggal. Ni pun saya duduk kat rumah bonda. Kan? Kereta pun saya pinjam bonda punya. Alhamdulillah lah. Apa lagi yang saya patut minta kan? Dapatlah apa yang saya patut dapat. But, you're doing good. Thank you so much, Kak Sherry. Kelas cara kau jawab AJ. No, cuma tak ada kelas yang agak with just telling the truth. And plus dia macam ni tau. Biasanya kalau orang yang start mengata, orang tu yang problematic. Because what are you trying to justify? Kan? Silap lah kalau kau bukan nak kata like family. Lagi satu kan, kalau kau sayang dengan kakak ipar kau, ni satu benda yang AJ nak tambah kan. Dia bukan nak tambah api sesiapa. This is me personally. Aku dah lupa dah aku nak cakap apa tadi. Mungkin Tuhan tu dia nak elakkan kita daripada tambah api. So Tuhan dah lupa kan. Okay, bagus lah, Alhamdulillah. Kan? But oh yes, saya ingat. Kau sayang kakak ipar kau. Kau tak tahu ke kakak ipar kau tu halilintar? Mak aku tu garang nak mampus. Lepas tu kau tak fikir anak-anak dia ni, the one that she raised is also a warrior just like our moms. Just like my mom. Kan? Korang tak pernah tag KA boleh tak? Tak ada kena mengena pun KA dekat hari. Janganlah, nanti malu lah. Kan? Kalau mak aku tu mula dia tak laser, kau tak akan dapat penyanyi nombor 1 Malaysia. Dia boleh carasin Datuk Siti. Engkau rasa? Kalau engkau bodoh-bodoh kan, kakak ipar aku, kau yang silap. Kalau kau nak gaduh, kau tak puas hati, kau gaduh je dengan kakak ipar kesayangan kau. Kan? Kan dah malu sendiri. Kan dah malu. Dah tak ada nak terima orang lain semua mengata pasal kau. Dah buka pekong sendiri kan. Embarrassing for you. That's why your class kan dia jatuh macam ni. Kau senyap je. Kau buat je hal kau. Kalau kau nak bahagia ke, buat. Kalau kau macam pekatkan telinga, aku happy kakak ipar ke, do it. You do you. Kan? It's okay. Kita pun nak mak kita bahagia. Kalau kau terkesan, again, to remind you, this is not your story. Kan? Mak aku yang kahwin dan kau yang beria. Tolong malu sikit. I'm happy for my mom tau. Let's not get it twisted. We're all happy for our moms. Kau kenapa? Macam tu. Ini cakap pasal apa? Pada sesiapa yang terasa. AJ nak pinjam 1.5. Akak, AJ ni bukan tak pernah minta. Pernah. AJ minta adalah, dapatlah kan. Dapatlah sikit-sikit duit belanja, duit nafkah anak-anak kan apa semua. Tapi tak adalah sampai 1.5 kak. Aku minta mak aku untuk invest aku punya business agency pun mak aku kira nak bagi kan. Engkau dapat 1.5, lepas tu kau nak memperlekehkan adik-beradik aku, kata adik aku ni budak hingusan. Kau tak padan dengan umur kau tua, kau gaduh dengan budak sekolah. Restukan saya buat bisnes saya sendiri, buat hal saya sendiri. Dah Alhamdulillah lah. Kau tak cakap lebih kan? Aku nak cari duit sendiri untuk kahwin. Engkau nak selamatkan bisnes engkau 1.5. Tak malu gaduh dengan budak? Ya, malu sangat. Dia siap sumpah cakap tadi pinjam. It's okay. Kita pun tak tahu cerita. Saya pun tak kenal siapa. Saya tak pernah bercakap dengan dia lagi. Tak ada peluang lagi. Pernah lah nampak kan dia join majlis kan. Kita ada lah juga dia join majlis.
Kan? Adalah. Berkawan is berkawan lah. Tapi when things happens like this kan, kita tak tahu. Sebab saya masing-masing anak-anak bukanlah tak kisah sama. Everybody is busy minding our own business. So when things happen, tak bercerita, of course kita bakal tekilan. Lepas tu kau yang beria apa semua, lepas tu kau yang terkesan, this is not your time. This is not your time. As much as we're happy that our mom is happy, but we're also grieving in our own ways. Kau tak lebih malu. Lepas tu lagi satu kan, I'm trying to, saya pula Libra kan, dia macam, saya baru bangun, hi Ain. Aku nak Mariam apa? Spill the tea. Kau tak payah nak suruh adik aku spill the tea sangat. Okay? Kau jangan minta adik aku spill the tea. Sebab korang kena ingat, kalau korang minta adik aku spill the tea, adik aku tu, dia bukan nak kata, ada betul dia kata budak hingusan, because she's still a kid, dia tak matang. Tapi silap engkau orang tua, kau gaduh dengan budak hingusan tu. That's why you silap. Engkau orang yang dah tua bangka ni, yang tengah tengok ni juga, tolong harap maklum terasa juga